Jangan perbezaan itu menjadikan kita berkelahi satu sama lain, tidak selesai sampai mana-mana masa pun. Inilah yang berlaku di banyak negara. Mungkin ada suara di luar sana yang mengkritik AP Melayu. Mungkin mereka katakan tidak cukup memperjuangkan isu Melayu. Mungkin apa komen Encik Mas Agus tentang kritikan seperti ini? Jangan perbezaan itu menjadikan kita berkelahi satu sama lain, tidak selesai sampai mana-mana masa pun. Inilah yang berlaku di banyak negara. Sebab itulah apabila kita mendengar daripada masyarakat, kadang-kadang dari kawan-kawan, kadang dari keluarga, tentang ini kita harus lakukan begini, kita harus ada ini dan sebagainya, kita dengar. Tapi untuk meluahkannya secara mengguris hati masyarakat lain atau menimbulkan kecurigaan masyarakat lain tentang ini masyarakat kita masyarakat apa. Ataupun kita menjalankannya secara menjaga keharmonian hingga kan kita dapat mungkin lambat tapi dapat dengan suasana yang aman, suasana dapat terima dengan masyarakat lain. Saya fikir itu pendekatan Singapura yang agak unik dan diterima oleh para ulama kita kerana keamanan, salam adalah satu perintah agama kita juga. Sejauh manakah ia mungkin menjajas sokongan masyarakat Melayu terhadap calon parti pemerintah? Tetap kita ni ada pilihan lah. Pilihan yang sekarang telah lama wujud hingga kan kita berdapat kemajuan, kita dapat keamanan dan masyarakat kita makin mampan. Dapat mengumpulkan setiap tahun lebih $100 juta daripada masyarakat yang berjumlah lebih kurang 650,000 saja. Mana di masyarakat dunia yang dapat lakukan itu? Ini hanya dapat timbul kerana kita ada kedamaian dan keharmonian yang dapat meningkatkan kemajuan ekonomi masyarakat kita sendiri. Kemudian setelah ada wang tersebut, kalau kita tidak dapat kepercayaan di masyarakat lain, hingga kita selalu dicurigai, nak buat masjid pun susah. Seperti yang berlaku di negara-negara Eropah. Nak buat tanah perkuburan pun tak boleh. Kerana dia macam-macam kecurigaan mereka. Jadi, kita harap jangan mengambil hal ini secara lewa lah. Sebab itu, kekuatan yang ada, kesatuan yang ada, kepercayaan yang wujud adalah hal-hal yang sangat tinggi nilainya. Supaya kita selalu jaga kepentingan yang lebih besar dalam masyarakat kita dan kepentingan jangka masa panjang. Ini sebenarnya adalah sesuatu yang dilihat oleh rakan-rakan masyarakat rantau kita sebagai kekuatan kita. Hingga mereka mahu meniru, mereka mahu kita mengajar mereka, mereka mahu kita membantu mereka mewujudkan keamanan, kenikmatan keamanan itu di negara mereka sendiri. Jadi, kita nilainya dengan baiklah.